Doktor ambil tongkat Ali? Ambil. Serius lah? Ambil. Tapi dah lama lah off supply. Putus. Kenapa? Kenapa ambil dan kenapa off supply? Tak beli lah. Tak beli je. Tapi kenapa ambil? Kenapa ambil the first place? Kenapa ambil? Dia tolong kita tidur elok waktu malam. Ya? Ya. Sebabnya tongkat Ali, dia regulate the cortisol. Dia bukan untuk testosteron, dia regulate the cortisol level juga. Oh, untuk kortisol juga. Untuk kortisol juga. So, saya akan bagi kat perempuan juga. Perempuan pun makan tongkat Ali? Boleh. Boleh. Boleh ke kena? Bukan kena. Bukan kena. Boleh. Kalau dia ada suplemen ni, dia tak dia kalau dia deficient baru kena. Tapi tongkat Ali dia tak deficient. Tongkat Ali tak. Sebab tu dia bukan kena. Okay. Dia benda yang boleh kita ambil untuk guna untuk regulate balik hormon kita. So let's say kalau orang tu perempuan, dia boleh tak cukup testosteron. Dia boleh jadi moody, dia boleh depress, tak cukup testosteron. Dia boleh anemic, if I'm not mistaken. Dia kalau tak cukup testosteron. Lack of motivation kalau tak cukup testosteron. Susah nak control, susah nak gain muscle, and then dia senang kena all the penyakit lah kan. So testosteron ni memang penting. So tongkat Ali dia boleh improve, regulate the hormones, cortisol and also testosterone. Bila regulate ini, mental health also improve. Okay, so bila kita betulkan balik testosteron dengan cortisol waktu pagi, malam dia senang nak, patutnya drop kan. Cortisol tu patut drop, melatonin start naik. Naik waktu malam. Tapi problemnya kita terlalu banyak stimulan. Kadang-kadang dia lari, rhythm dia lari. Okay, dia tak turun-turun lagi. So malam tu kita ada racing thoughts, kita masih lagi susah nak tidur, susah nak lelap, kita berpeluh because masa tu kortisol tengah naik lagi. Dia tak turun lagi. Lepas tu kita tidur. Kita tidur pun terjaga-jaga. Kita pun tak perasan. Bangun pagi kita masih tired sebabnya masa tu kortisol baru tengah turun. Ataupun dia masih turun lagi. Okay. Benda yang naikkan kita, yang improve cortisol, yang akan bangunkan kita waktu pagi. Okay, benda yang akan bangunkan kita waktu pagi, yang kita ada biological clock tu because of cortisol dia spike waktu pagi, then gula kita keluar. Gula dalam darah ni, dalam hati, yang kita nampak selalu normal tu, dalam hati tu kat situ dia kumpul, dia keluar. Jadi bila keluarnya gula, kita pun senang terjaga. Kita terjagalah. Kan? So, kortisol naik, testosteron naik. Kita pun, fresh. Waktu pagi. Kalau kita bangun pagi macam, maknanya kita belum dapat that peak yang betul. Kita tak fully rest, hormones kita tak stabil. The rhythm dia. The best supplement untuk kortisol adalah tongkat Ali lah? Dia ashwagandha pun boleh. Okay. So ada orang dia ambil ashwagandha 2 kali. Pagi, malam. Doktor? Saya suka ambil tongkat Ali je pagi. Tak, untuk kortisol maksud saya. Apa doktor buat untuk kortisol? Control kortisol tu kan? Doktor. Kena keluar pagi. Kena jumpa matahari. Let's say lah, kalau macam saya tak boleh tidur tu bermakna dah larilah rhythm, circadian rhythm. Okay? So apa saya buat? Saya kena keluar, berjalan. Jumpa matahari. Doktor, itu doktor buat untuk kortisol doktor? Itu saya buat untuk control. Okay? Of course, kalau ada adaptogen, saya ambil adaptogen lah. Lepas tu, pergi exercise lah. Ataupun pergi gym ke, tak kisahlah. Kita kena push sikit the hormone tu biar dia naik masa tu kan. And kita dapat exposure from matahari tu supaya kita senang tidur malam. Okay, faham. So dia akan simulate production of melatonin tu, malam dia akan start naik. Kalau jumpa matahari. Okay? Kalau kita tak jumpa,
information kepada badan tu tak cukup. Macam kita duduk dalam rumah je. Kita duduk dalam rumah je, tak cukup information. Kulit kita tak rasa matahari tu. Okay, sorry. Saya rasa kita perlukan konteks. Apa maksud rasa matahari? Adakah memang direct? Adakah maksudnya kan dia cahaya ada dua, cahaya terang dan cahaya tu dia memancar yang direct kena panas tu. Tak juga. Oh, tak perlu kena pun. Tak perlu kena. Just macam terang tu je. Terang. Okay. Terang tu saja. Terang dan juga tak, matahari ni bila dia pancar ke pokok pun kita masih boleh dapat benefit. Kalau kita bawah pokok. Kita duduk bawah pokok tu. Faham? Vitamin D tu maksudnya. Baju ni pun kita tak perlu buka baju nak kena matahari semua. Oh, tak payah? Tak payah. Okay. Dia boleh penetrate. Kita masih boleh dapat benefit. So itu dari segi warna lah. The light therapy lah. Light therapy ni pun saya masih belajar lagi lah. Red light therapy, ada macam-macam jenis terapi lah. So matahari ni dia boleh repair badan kita, dia boleh stimulate regeneration lah, rejuvenate mitochondria kita kan. So kita nak benda-benda gini lah. Dan kita nak information sampai kat badan kita. Cahaya tu, mata kita ni adalah window. Macam window to our health. So kita dapat information, okay sekarang terang. Brain akan tahu, okay sekarang dah siang. Okay. Oh sekarang dah siang guys. Dia pun akan buat kerja dia lah. Keluarkan gini, hormon gini. Dia stable kat sini, stable kat situ kan. Dah gelap nanti, malam nanti patutnya gelap. So kita kena gelapkan sikit lah, malapkan sikit lampu. Supaya kita bagi information kepada otak kita, sekarang dah malam. So dia pun start regulate, oh malam guys. Kan. Sebab tu bila tidur kita tutup lampu. Supaya kita dapat darkness. Orang sekarang ada darkness deficiency dengan light deficiency. Dia terbalikkan semua benda lah. Jadi kita tak cukup light dan kita tak cukup gelap. So, itu yang menyebabkan kita ada dysregulation of hormon-hormon ni. Cortisol, melatonin. Jadi cacat marba. Circadian rhythm. Dia panggil circadian rhythm. Okay. Untuk kita tutup this topic, kalau doktor kalau doktor boleh prescribe orang awam, berapa minit kena matahari sebenarnya untuk kelangsungan testosteron dan kehidupan dan kortizol dan sebagainya? 15 minit. Oh, sekejap je. Lepas tu dah boleh duduk dalam rumah saya malam. 15 minit tu kita akan dapat, kalau terang, matahari tengah terang, kita akan dapat dalam 10,000 IU. Banyak 10,000. If I'm can remember lah kan. 10,000 IU. So 10,000 tu yang biasa saya bagi kat orang yang deficient. Sehari saya akan bagi 10,000. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja.
add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.